Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya ada soalan untuk cikgu. Okey. Okey. Kalau pagi raya, benda apa yang selalu cikgu cari dulu? Makanan ke? Kalau first raya cikgu akan cari air dulu untuk diminum, dibasuh muka, dimandi dan diminum lah lagi. Okey, air nombor satu cikgu akan cari. Air mences. Okey, terima kasih cikgu. Je. Assalamualaikum cikgu. Nak tanya sikit. Dalam banyak-banyak lagu raya kan, lagu raya apa yang wajib ada? Kalau tak ada, tak sahlah raya. Bagi cikgu lagu Selamat Hari Raya. Oh, sama raya. Apa tu membangkitkan nostalgia yang dulu. Dan dia evergreen lah sampai sekarang. Boleh nyanyi sikit? Selamat Hari Raya. Oh, bisa cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey cikgu. Hari ni kalau saya nak interview cikgu boleh tak? InsyaAllah boleh. Okey. Jadi soalan saya, duit raya paling sikit yang pernah cikgu dapat waktu kecil berapa? Duit raya yang paling sedikit saya dapat 5 sen lah. 5 sen waktu itu dah dianggap besar. 5 sen paling sedikit. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Kami dari Kru TV PSS nak buat Q&A sikit. Nak buat Q&A sikit cikgu. Ya, saya ada soalan. Okey, edisi raya ni kan. Kalau di pagi hari raya, benda apa yang first kali cikgu cari? Periuk belanga. Periuk? Periuk belanga. Periuk belanga. Oh, Sebab apa? Sebab apa? Sebab belum masak lagi. Okey, terima kasih cikgu. Ya, Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, cikgu kalau hari ni saya nak interview cikgu boleh tak? Kata tak boleh? Boleh jugalah. Okey, boleh. Boleh lah, boleh. Soalan dia, cikgu tim lemang, ketupat, nasi impit atau kelupis? Saya ketupat. Saya lemang. Saya peminat lemang. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya. Nak tanya sekejap. Momen apa yang paling mengharukan bila tiba waktu raya? Okey, momen yang paling mengharukan ketika waktu raya kita berkumpul adik-beradik dengan saudara mara. Itu je. Baik. Itu cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, cikgu, kalau hari ni saya nak interview cikgu boleh tak? Boleh. Okey, jadi soalannya, apa nama kek lapis yang paling sedap yang cikgu pernah rasa? Bagi cikgu, kek lapis yang paling sedap adalah kek lapis book. Bagi saya pula, kek lapis kumut. Okey, terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum cikgu. Nak tanya sikit lah cikgu. Cikgu lebih suka ketupat, kelupis, nasi himpit ataupun lemang? Oh, paling suka kelupis lah dengan lemang. Dua lah jawapan. Kenapa? Sebab dia berlemah. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Okey. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak interview abang boleh? Boleh. Okey. Jadi lagu raya apa yang wajib ada ketika hari raya? Kalau tak ada lagu tu tak sah lah raya. Okey. Dia tanya lagu raya apa yang wajib ada setiap tahun. Salam lebaran kan. Kalau tak ada lagu tu memang sunyi lah kita orang. Okey, itulah lagu yang saya suggestkan. Okey, terima kasih bang. Okey, berapa duit raya yang paling sikit cikgu dapat waktu cikgu masih kecil? Allah, RM1. Okey, kalau sekarang RM1 tiga untuk budak-budak yang biasa je kan? Okey. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak interview abang boleh tak? Boleh. Okey, saya nak tanya, baju raya apa yang paling awam tahun ni menurut abang? Saya rasa yang paling awam baju warna apa yang warna merun ni? Ni warna apa? Mana ni? Sebab saya tengok majoriti banyak warna ni sekarang. Awak pun pakai baju ni juga sekarang. Okey, terima kasih bang.
cikgu nak tanya lah kalau pagi raya, benapa sekali yang pertama sekali cikgu cari? Okey, pergi ziarah kubur. Sebabnya kan sejak tahun 2022 mak cikgu pun dah meninggal. Jadi sebab itulah yang nak diziarah first pagi raya tu ziarah kubur mak dengan ayah lah. Selamat takziah cikgu. Hello geng, okay, hari ni kita nak tanya sikit kan. Dalam banyak kek lapis apa yang paling sedap bagi korang? Okay, bagi saya lah kan kek lumut cheese because sebabnya cheese, sebab saya suka cheese. Okay. Saya pula kek kayangan sebab dia lemak-lemak dan ada coklat juga. Saya pula kek idola sebab kek idola tu dia ada coklat dan warnanya menarik lah sebab kuning, hitam, kuning macam tu. Betul ke orang cakap kalau tak ada kek lapis waktu raya maksudnya dia bukan orang Sarawak? Ya, memang betul. Kek lapis memang orang Sarawak yang buat. Dengar tu, orang Sarawak wajib ada di Sarawak ya guys. Okay, thank you. Dalam banyak-banyak kek lapis atau kuih raya, kek lapis apa yang paling wow sekali punya rasa? Kek lumut. Lumut. Okey. Siapa suka kek lumut? Tag kawan korang. Dalam banyak-banyak lagu raya apa yang wajib ada dalam playlist? Kalau tak ada rasa nak raya. Playlist saya rasa lagu baru tu kot. Lagu yang apa lagu kami budak Gen Z tu kot. Sebab raya-raya perkaya. Saya kan budak Gen Z, jadi macam lagu tu wajib lah dalam playlist saya. Nyanyi sikit ni. Kami tak payahlah. Okey, terima kasih. Dan dalam banyak lagu raya apa yang wajib dalam playlist? Kalau tak ada rasa nak raya. Balik kampung. Yes, balik kampung. Sebab kan merantau. Sebab cikgu merantau. So bila dengar lagu balik kampung tu macam ada satu vibe. Balik kampung. Balik kampung Anwar Zain tu kan? Yang mana? Sudirman. Oh, Sudirman. Itu bukan lagu pilihan raya ke? Raya. Okey, terima kasih.